Hai, salam perkenalan. Saya Robi Angkangon, berasal dari daerah Kudat yang terkenal dengan Simpang Mengayau, The Tip of Borneo. Tajuk lagu yang akan saya pertandingkan di dalam pertandingan PMLDO ialah lagu yang berjudul Gulino Idoho ataupun Kembalilah Kau Kepadaku. Ya, macam mana saya mendapat idea untuk lagu ini? Ini adalah hasil kolaborasi di antara saya dengan komposer, yang mana lagu ini mengisahkan tentang seorang wanita yang telah meninggalkan pasangan lelakinya. Walau bagaimanapun, pasangan lelakinya inginkan pasangan wanita itu kembali agar cintanya bertaut kembali. Namun, ada namun di situ. Mampukah pasangan ini akan bersatu bertaut kembali? Ya, pendapat saya tentang PMLDO, satu ide yang sangat baik daripada pengurusi penganjur, kerana komposer yang baru dan lama dapat memberi idea, mengeluarkan idea masing-masing agar ciptaan-ciptaan itu boleh lebih maju ke depan. Dan cadangan saya untuk PMLDO yang akan datang, lebih baik kita teruskan, kerana ini adalah satu-satunya platform untuk semua pencipta dapat maju terus ke depan dan memperkenalkan idea-idea yang bernas begitu. Ya, harapan saya untuk lagu ini, jangan lupa untuk mengundi, hanya tekan like sahaja, LIKE, like, dan jangan lupa support local artist. Kalau bukan kita, siapa lagi? Konsapatan.